Baik, saya jemput Tenggara. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mulakan teruslah dengan butiran 020-200 kesukarelawanan. Nampaknya turun daripada 167 juta kepada 163 juta. Tenggara sebenarnya nak cadang satu kajian dibuat oleh kementerian untuk menaikkan allowance sukarelawan ni, tapi bajetnya turun pula. Macam polis, rela dan sebagainya. Termasuklah skuad Ihsan Madani sebagai insentif untuk tarik minat anak-anak muda. Dan mohon juga untuk semak semula standard allowance sekarang. Sekarang ni sukarelawan polis RM6 sejam bagi lain-lain pangkat dan RM7.80 sejam bagi pegawai. Dilihat masih sangat rendah lah dan tak mampu tampung kos sara hidup yang semakin meningkat dan risiko pada tanggungjawab. Negara juga mengajak KDN pertimbang model penugasan hujung minggu bagi kadet-kadet polis, terutamanya sukses IPT yang boleh dideploy untuk membantu komuniti secara rasmi dengan allowance yang tertentu. Dan adakah pihak KDN merancang untuk memberi sijil kompetensi ataupun rekod latihan digital kepada sukarelawan ini supaya boleh digunakan untuk rekod bagi mereka pada masa yang mendatang. Seterusnya, butiran 050-200, Tan Sri Pengerusi, emolumen kaki tangan kontrak naik 2 juta. Jadi Tenggara ingin bangkitkan beberapa soalan berkaitan dengan butiran ini. Sebenarnya berapa jumlah kaki tangan kontrak yang sedang berkhidmat di bawah KDN dan apakah peranan sebenar mereka dan berapa ramai di antara mereka memiliki peranan kritikal seperti operasi keselamatan, pentadbiran, sokongan teknikal, pusat tahanan, imigresen dan sebagainya. Dan adakah KDN melihat penggunaan kaki tangan kontrak ini sebagai selamat dan mampan, terutamanya dalam tugasan sensitif melibatkan keselamatan negara. Kita tidak boleh terus bergantung kepada tenaga kerja kontrak untuk kerja jangka panjang. Kita juga tak boleh biarkan kaki tangan ini hidup dalam ketidakpastian bertahun-tahun. Jadi adakah KDN cadang serap mereka ke jawatan tetap? Berapa peratus jangkaan kementerian untuk diserap tetap pada belanjawan 2026? Dan melalui butiran ini juga Tenggara gesa Kerajaan Gubal satu pelan 5 tahun lah sempena dengan RMK ini juga. Pelan 5 tahun serapan kontrak dengan sasaran jelas, laksana latihan dan peningkatan kompetensi, bantu mereka yang layak diserap melalui merit. Seterusnya, butiran 051-500, Suruhanjaya Bebas Tata Kelola Polis, IPCC, naik daripada 6.15 juta kepada 9.77 juta. Tenggara ingin meminta penjelasan terhadap keberkesanan ataupun tanggungjawab IPCC bantu memperkukuh integriti, accountability anggota PDRM. Dan soalan Tenggara, apakah program yang telah dilaksana oleh IPCC setakat ini, contohnya latihan integriti, audit, tata kelakuan, engagement dengan masyarakat, dan berapa banyak program yang telah dilaksana dan apakah hasilnya. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan butiran 040-100, pembanterasan dadah, dan juga butiran 02000, agensi anti dadah kebangsaan ini. Malaysia telah mengistirahkan dadah ini sebagai musuh tahun 1983 lagi. Tapi selepas lebih 40 tahun, masalah dadah ni macam tak selesai-selesai. Jadi Tenggara taklah cakap musuh nombor satu ni gagal ditangani, tetapi mungkin kalau tak dibuat apa-apa, dia akan berlanjutanlah dan menjejaskan generasi. Jadi sebenarnya Tenggara, apakah... boleh sikit tak Tenggara? Saya silakan. Tadi Tenggara sebut kita dengar dadah ni musuh nombor satu. Tapi jadi masalah sekarang ni, dekat penjara, dekat pusat-pusat senti pun dadah boleh bawa masuk sekarang ni. Jadi maksudnya sekarang ni, kita nak benteras ni, rasuah ni. Selain daripada soal berkaitan dengan dadah ni, saya rasa musuh nombor satu kita sekarang ni adalah soal berkaitan dengan rasuah. Apa pandangan daripada Tenggara? Saya minta dimasukkanlah pandangan Langat ni ke dalam ucapan saya, dan itu pun salah satu hal juga. Mungkin dia bersifat pendapat yang Langat tahulah, tetapi memang ada juga yang memberitahu kat dalam tu pun boleh dapat juga. Mungkin ada melibatkan rasuah, jadi kita kena benteras lah. Benteras. Jadi sebenarnya apakah pendekatan yang betul-betul bersungguh daripada kementerian ni dah 40 tahun ni, yang betul-betul kita boleh kongsikan pada masyarakat, yang kita betul-betul nak entertain, nak menyelesaikan masalah dadah ni. Sebab selain daripada dadah yang tradisional tu, dadah sintetik pun dah masuk juga ke dalam sekolah dan sebagainya. Jadi Tenggara gesa lah supaya kerajaan kerjasama dengan KBS ni hidupkan balik program melibatkan NGO, Persatuan Belia Sekolah, IPT dan sebagainya. Dulu ada satu tagline Belia Benci Dadah, mungkin boleh diperkembangkan semula. Dan berkaitan dengan AADK ni juga, daripada tempat saya lah, yang Berhormat Timbalan Menteri, yang Berhormat Tan Sri Speaker, isu kekangan berkaitan dengan penugasan ni, wujud pusat tahanan
wujud pusat tahanan reman dan juga pusat saringan dan penilaian dadah DAR. Tan Sri, saya 1 minit lagi Tan Sri. Tapi yang dideploy untuk buat kerja-kerja ni semuanya adalah menanggung tugasan saja. Jadi kurang efisien, ada risiko moral pula kepada petugas-petugas ini. Dan apakah sebenarnya KDN rancang untuk menambah pejawatan? Tapi bajet keseluruhan ni merendah ni. Jadi kalau boleh kita nak tahu, negara nak tahu dekat sini apakah permohonan yang telah dibuat oleh JPA sebenarnya oleh pihak KDN untuk meletakkan kaki tangan yang tetap kepada pusat-pusat tahanan reman dan juga pusat saringan dan penilaian dadah ini. Dan satu perkara lagi adalah isu kenderaan. Pegawai-pegawai AADK ni ada yang lebih 15 tahun. Saya rasa bahaya dan juga mengganggu tugas-tugas rondaan dan sebagainya. Ada Wira, ada X-Trail, Kia Prigio ni dah lama sangat. Jadi apakah KDN merancang untuk mengganti kenderaan-kenderaan ini? Dan terakhir sekali Tan Sri, sedikit 08500 perumahan PDRM naik 1 juta. Tetapi bila saya tengok-tengok ni dalam bajet jumlah keseluruhan projek 240 juta, tapi perbelanjaan tahun 2025 baru belanja 691,000. Tahun 2026 naik 1 juta saja. Jadi Tenggara nak tanya kenapa kadar pelaksanaan pembinaan perumahan polis nampak amat perlahan sedangkan anggota polis terus bertugas siang dan malam tanpa kebajikan perumahan yang memadai. Tambahan pula lokasi projek perumahan tidak didedahkan secara awam. Kekurangan maklumat sukarkan kita laksana pemantauan, timbulkan kebimbangan terhadap kesejahteraan anggota polis. Dan sebagai tambahan tu sedikit berkaitan juga dengan Banyak tambah nampak dah. ni yang terakhir lah sebab baru balik daripada Sabah. Beberapa kali ni. terakhir ni. Baik, saya terakhir Tan Sri minta ampun, minta maaf untuk untuk Tenggara juga tentang pembinaan bangunan-bangunan lama ni, Timbalan Menteri dekat sini. Contohnya Balai Polis Miri lama tak digantikan. Kemudian penempatan batalion tanpa kelengkapan lengkap ni seperti di PJA Keningau dan PJA Kunak. Ini penting untuk keselamatan Sabah. Dan sebenarnya apakah dasar untuk adakah kementerian merancang untuk mempercepatkan penambahbaikan dan perbaikan pulih dan masukkan dalam next rolling plan RMK yang ke-13. Itu saja saya daripada Tenggara. Tan Sri minta maaf ambil masa. Terima kasih.